Kalau rasa menyimpan ni menyusahkan, sebenarnya bila tak ada simpanan lagi menyusahkan. Naluri manusia bila simpan duit selalu rasa nak guna, berbeza dengan simpanan emas. Cara termudah untuk menyimpan emas dengan banyak dan cepat adalah dengan menganggap emas sebagai duit. Bila kita simpan emas, sama juga seperti kita simpan duit. Kalau anda anggap emas sebagai satu pelaburan, mungkin anda akan tunggu duit lebihan baru nak beli emas. Kemudian, pastikan anda beli emas fizikal atau simpan ke akaun emas yang boleh keluarkan fizikal bila-bila masa. Sebab duit kita boleh nampak fizikal, begitu juga dengan emas kita sepatutnya boleh nampak fizikal. Bila kita nampak emas dalam bentuk fizikal ni, dia akan menyebabkan kita rasa nak tambah. Berbeza dengan duit sifat dia adalah untuk kita gunakan dan habiskan dia. Bagi yang nak mulakan simpanan emas tapi takut sebab bajet tak berapa banyak, boleh mula dan cuba dalam akaun emas Gap di Public Gold. Sebab dalam akaun Gap ni boleh mula serendah RM100. Setiap kali anda ada lebihan duit RM100, anda boleh top up dan buat simpanan emas. Cara dia sangat-sangat simple, boleh klik dekat profil saya. Dekat situ ada tata cara macam mana nak mulakan simpanan emas.